Pernah tak anda rasa macam watak dalam drama orang lain yang anda tak pernah pun daftar untuk berlakon? Tiba-tiba, kawan baik, rakan sekerja atau ahli keluarga mula bercakap dengan anda. Tapi dengan suara orang lain. Mereka guna ayat yang sama, tuduhan yang sama yang anda pernah dengar daripada pengkritik utama anda, si manipulator, dan anda berdiri terpinga-pinga berfikir, macam mana kau tahu pasal ni? Kita tak pernah bincang pun. Ini bukan paranoia. Ini adalah taktik. Dan ia ada nama yang diambil terus dari sebuah cerita dongeng. Monyet terbang. Bayangkan, anda baru saja tamatkan satu hubungan toksik dengan pasangan, bos atau ahli keluarga. Anda rasa lega, macam satu beban berat dah diangkat. Tapi, kelegaan itu tak lama. Tak lama kemudian, seorang kawan bersama mesej anda. Aku dah dengar apa jadi. Tak sangka kau sanggup buat macam tu. Atau makcik anda telefon, membebel tentang betapa tak kenang budinya anda terhadap ibu bapa. Di tempat kerja, rakan sekerja mula menjauhkan diri, menjeling tajam bila anda lalu. Maklumat yang anda kongsi secara peribadi dengan seorang individu kini menjadi bualan umum. Tapi, dalam versi yang herod dan hodoh, anda dijadikan penjahat dalam cerita yang bukan tulisan anda. Orang-orang ini, mereka adalah bidak dalam permainan orang lain. Mereka ialah monyet terbang si narsis. Istilah monyet terbang berasal dari filem The Wizard of Oz. Penyihir jahat dari barat, The Wicked Witch of the West, tak kotorkan tangannya sendiri. Dia hantar monyet-monyet bersayapnya untuk buat kerja kotor. Dalam psikologi, ia merujuk kepada orang yang digunakan oleh seorang narsis untuk mengganggu, memanipulasi dan menyerang sasaran mereka secara tidak langsung. Seorang narsis adalah dalang yang pakar. Ego mereka rapuh macam kaca dan mereka tak tahan konfrontasi secara langsung di mana mereka mungkin kalah. Jadi, sebaliknya, mereka menggunakan taktik yang dipanggil triangulasi. Mereka memasukkan orang ketiga ke dalam konflik anda untuk mengawal naratif dan menghasut orang untuk membenci anda. Bagaimana mereka melakukannya? Mudah. Dengan memainkan peranan sebagai mangsa. Mereka akan reka cerita yang menyayat hati, penuh dengan pembohongan, tentang bagaimana anda telah menganiaya mereka, mengkhianati mereka, atau tentang betapa tidak stabilnya mental anda. Mereka memilih audiens mereka dengan teliti. Siapa yang akan jadi monyet mereka? Pertama, golongan yang naif dan mudah percaya. Orang yang sentiasa melihat kebaikan dalam diri orang lain dan tak boleh bayangkan ada yang sanggup menipu sebegitu rupa. Kedua, mereka yang mengelak konflik. Lebih mudah bagi mereka untuk percaya cerita si narsis dan menyebelahi mereka daripada berdepan dengan si manipulator yang menakutkan. Ketiga, orang yang suka drama atau mahu jadi penyelamat. Si narsis memberi mereka peluang untuk memainkan peranan wira. Dan akhir sekali, narsis lain atau individu toksik yang gembira untuk turut serta dalam kempen membuli. Monyet-monyet ini tidak semestinya jahat. Selalunya, mereka ikhlas percaya yang mereka sedang menolong mangsa sebenar, iaitu si narsis. Mereka menjadi ejen si narsis tanpa sedar, menyebarkan fitnah dan memberi tekanan kepada anda. Bagi si narsis, ini adalah situasi yang sempurna. Tangan mereka bersih, sementara anda terpencil dan diserang dari segenap arah. Mari kita lihat bagaimana ia berlaku dalam kehidupan seharian. Senario 1. Di tempat kerja, anda mempunyai bos yang toksik dan narsisistik. Anda akhirnya membuat keputusan untuk berhenti kerja. Sebelum pergi, anda jelaskan sebab-sebab anda dengan profesional. Tiada drama. Tetapi, sebaik sahaja anda keluar, bos anda kumpulkan pasukan dan ceritakan versi. Dia tak tahan tekanan. Dia dah kecewakan pasukan. Sekarang kita semua kena kemas sisa kerja dia. Tiba-tiba, bekas rakan sekerja yang dulu rapat dengan anda berhenti membalas mesej. Salah seorang daripada mereka akhirnya membalas, "Aku tak sangka kau sanggup khianati kami macam ni." Rakan sekerja ini adalah monyet terbang. Dia bertindak atas pembohongan yang disuap oleh bos anda. Senario 2. Dalam keluarga, anda memutuskan untuk menghadkan hubungan dengan ibu yang narsisistik kerana kawalan dan kritikan yang tidak berkesudahan. Apa yang si ibu buat? Dia telefon kakak anda, makcik, nenek. Dia menangis terisak-esak.
Dia dah buang Mak. Mak dah buat segalanya untuk dia. Tapi dia tak kenang budi. Mak risau kesihatan mental dia. Lain kali di majlis makan malam keluarga, semua saudara mara memandang anda dengan pandangan menghukum. Kamu patutnya lebih baik pada mak kamu. Dia sayangkan kamu. Mereka telah menjadi tenteranya, monyet-monyet terbangnya yang menekan butang rasa bersalah anda. Senario 3. Selepas perpisahan, anda tinggalkan pasangan narsisistik anda. Dia tidak boleh terima kehilangan kawalan. Jadi, dia mulakan kempen memburukkan nama atau smear campaign. Dia mesej kawan-kawan bersama anda. Mereka reka cerita tentang bagaimana anda kejam, curang atau tidak bertanggungjawab dari segi kewangan. Dia mungkin tunjukkan tangkapan skrin yang diubah suai atau memetik kata-kata anda di luar konteks. Dan tak lama kemudian, kawan-kawan anda mula ragu-ragu dengan anda. Dengar, aku tak nak masuk campur, tapi mungkin kau patut fikir balik. Dia nampak sedih sangat. Tanpa disedari, mereka telah menjadi alat untuk membalas dendam bagi pihak bekas pasangan anda. Jadi, apa nak buat bila anda diserang oleh sekumpulan monyet terbang? Naluri pertama, anda mungkin menjerit, pertahankan diri, jelaskan perkara sebenar. Tapi, itu adalah satu perangkap. Berdebat dengan monyet-monyet ini bermakna anda bermain mengikut peraturan si narsis. Anda membazirkan tenaga dan apa sahaja yang anda katakan akan disampaikan semula kepada dalangnya dalam versi yang diputarbelitkan. Berikut adalah strategi yang jauh lebih berkesan. Langkah 1. Kenal pasti permainan ini. Langkah pertama dan paling penting adalah untuk sedar apa yang sedang berlaku. Orang di hadapan anda bukanlah punca masalah, tetapi hanyalah simptomnya. Dia cuma seorang postman yang menghantar surat beracun. Jangan bergaduh dengan postman. Apabila anda faham ia adalah serangan proksi, anda akan berhenti mengambilnya secara peribadi. Langkah 2, jangan terlibat. Jadi, batu kelabu. Kaedah batu kelabu, Grey Rock, adalah senjata utama anda. Matlamatnya adalah untuk menjadi sebosan dan tidak menarik yang mungkin. Jangan beri penjelasan, jangan pertahankan diri, jangan kongsi emosi. Terhadap tuduhan mereka, balas dengan ayat yang pendek dan neutral. Oh, begitu. Saya faham pandangan awak. Saya tak mahu bincang hal ini. Itu sahaja. Tiada butiran lanjut, mereka mencari drama. Jangan berikannya. Mereka akan cepat hilang minat. Langkah 3, dokumentasikan segalanya. Simpan tangkapan screen message, email, catat tarikh dan masa panggilan. Ini bukan untuk ditunjukkan kepada monyet-monyet itu. Ini untuk anda. Ia membantu anda mengekalkan kewarasan apabila mereka cuba meyakinkan anda bahawa anda mereka-reka cerita. Gaslighting. Dan ia mungkin berguna untuk tujuan undang-undang. Langkah 4. Tetapkan sempadan yang tegas. Jika monyet terbang itu tidak berputus asa, anda perlu tetapkan sempadan yang jelas. Katakan dengan jelas, saya hargai persahabatan kita, tetapi saya tidak akan membincangkan dengan awak. Topik ini ditutup. Jika mereka teruskan, tamatkan perbualan. Letak telefon. Beredar dari situ. Anda mengajar orang bagaimana untuk melayan anda. Jika mereka tidak menghormati sempadan anda, mungkin mereka tidak layak berada dalam hidup anda. Langkah 5. Kuatkan sistem sokongan anda. Narsis menggunakan monyet terbang untuk mengasingkan anda. Penawarnya adalah dengan mengukuhkan ikatan dengan orang yang benar-benar mengenali dan menyokong anda. Fokus pada mereka yang mengisi hidup anda, bukan mereka yang mengosongkannya. Hakikatnya, anda tidak boleh mengawal si narsis. Anda tidak boleh mengubah fikiran monyet terbang mereka. Mencuba buktikan anda betul kepada mereka adalah seperti bermain catur dengan burung merpati. Ia akan jatuhkan semua buah catur, berak atas papan dan terbang memberitahu semua orang yang ia telah menang. Satu-satunya perkara yang boleh anda kawal adalah reaksi anda. Kekuatan anda terletak pada ketenangan anda, pada keengganan anda untuk menyertai sarkas mereka. Setiap kali anda memilih untuk tidak bertindak balas terhadap provokasi, anda merampas kuasa dari si narsis. Melindungi sempadan anda bukanlah satu tindakan pencerobohan. Ia adalah satu tindakan menghargai diri sendiri. Biarkan mereka terbang dan membuat bising. Anda pula, bina hidup anda mengikut acuan anda, jauh dari huru-hara mereka. Kerana pada akhirnya, dendam yang terbaik
bukanlah memenangi pertengkaran, tetapi ketenangan yang ditemui dan kehidupan yang bahagia tanpa mereka.